akhirnya bukan sekadar KPKT mereka kuasai, mereka sudah dapat menteri wilayah dan timbalan menteri wilayah. Mereka bukan saja kuasai Kuala Lumpur, mereka kuasai Putrajaya dan mereka kuasai sehingga ke Labuan. Mereka boleh lantik orang, lantik ikut suka, semua tender, semua nak perancangan bandar perlu melalui pejabat DAP. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kembali kepada sahabat-sahabat UMNO, khususnya pemuja Najib Razak, lupakanlah Najib akan dapat pengampunan diraja. Saya bagi tahu dalam penyusunan pengampunan majlis lembaga pengampunan di bawah Yang di-Pertuan Agong, Menteri Wilayah